Kita pun lepas selesai naik barang untuk program mesti bantuan banjir. So kita ini kita ambil air mineral daripada Freshmart dekat sini untuk dibawa ke ni lah masa-masa banjir. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita mulakan misi kita dengan mengedarkan sumbangan RTF daripada Yayasan Sanan juga GDRN. Jadi untuk lokasi pertama ini kita berada di Kampung Bertanduk, di mana kita punya base untuk kita letak barang dan juga alihkan ataupun agihkan adalah di Masjid Darul Ikhlas. Jadi di sini kita akan menyantuni seramai 36 ketua isi rumah. Jadi kita akan bagikan RTF dan juga air mineral dan juga sedikit barang-barang rumah. Sekarang dalam sesi kita nak buat agihan. Jadi saksikan prosesnya. Let's go. Lepas tu 6 kotak. Jadi sedikit penerangan, barang-barang ini adalah barang RTF iaitu ready to eat food. Ia merupakan satu kotak kecemasan. Di dalamnya ada barang-barang yang sedia dimakan lah, seperti biskut dan juga kita ada barang retort. Itu ada nasi di dalam paket tu. Terima kasih kerana telah menerima baik kami Yayasan Pegawai Malaysia dan juga sukarelawan daripada Abang Arsyad. Ini kalau bersuasa nak bayar ikan. Ini tinggal pembukanya ni sekarang. Sekarang Okay guys, sekarang sedang berlangsung di Kampung Bertanduk, Beaufort. Jadi sekarang dalam on the way kita rumah ke rumah untuk agihan sumbangan RTF dan juga air minuman. Jadi sekarang kita juga di-escort oleh Tok Ketua dan juga 3 biji motor daripada Rela. Jadi doakan kami untuk kami menyantuni rumah-rumah dan juga isi rumah di Kampung Bertanduk, Beaufort. Let's go. Dari Yayasan Pegawai Malaysia nak bagi kotak ready to eat. Dalam ni ada nasi goreng, ada nasi rendang dengan nasi kari, ada biskut dan juga ada air. Ya. Dia ada budak kecil boleh ambil. Kalau ini Assalamualaikum. sana-sana. Dalam ni ada makanan ready to eat. Adik nak pegang. Boleh ni? Okey. ada bagusnya. Okay guys, sekarang kita berada di lokasi kedua, hari pertama di Beaufort iaitu Kampung Suasa. Jadi di sini kami akan menyantuni seramai 200 rumah yang juga mangsa banjir di Kampung Suasa. Level 5 Berapa semua tu? 30. Yang depan kau 35. Hadapan terus ambil barang dan juga boleh pulang. Okey? Ingat kecil ambil sabar. Bye day, see you later.
Okay, kat rumah belah kiri ni 2 set. Okay guys, so sekarang sedang berlangsungnya untuk kita agihkan rumah ke rumah di kampung Suasa di daerah Beaufort, Sabah. Jadi lihatlah sukarelawan kita yang gigih membantu untuk mengagihkan ready to eat food daripada Yayasan Hasanah dan juga GDRN. So, let's go. Air Temenung, Banjir Temenung. Temenung tu di Padang Seminggu.